Hi guys, so sekarang kita nak pergi. Gimana? Kita nak pergi hiking dekat Puteri Denai Alam. Ya ke? Puteri Denai Tiga Puteri. Weh, ni terowong apa weh? Tak tahu. Terowong Penchala. Okay, ni first time Weh, masuk. kita lalu terowong weh guys. Kita orang kaya ke? Kita budak Damansara sekarang. By the way guys, kita orang tadi salah entrance. Lepas tu ada uncle tu bagi tahu apa Fatin? Tutup. Hiking tu tutup. Kita orang macam tak boleh jadi ni. So kita orang Tipu. tipu ni semua tipu. Kita kena hiking kat situ juga. So kita orang tengah cari entrance baru. So it took us berapa minit? 8 suku. 8 suku baru kita sampai. Sebab tu 7.30 kita dah sampai. As long as pagi tak apa. So sekarang kita on the way. On the way guys. Oh, hi guys. Syirah. Turun balik. Hai. Akhirnya alhamdulillah. Kita tukar kamera. Betul apa? Ish tu lah. Kau dengan minyak. Ayah bayar. Aku boleh bayar apa? Oh, pusing-pusing. Pas number, so seorang saya bertanggungjawabkan lah untuk pegang. Oh, okay. So make sure nanti masuk sama-sama, keluar pun sama-sama. Okay. Nanti pulangkan. Okay. Ni apa? Hari ni kita ada hikers baru guys. Maksudnya tiket. Nurin debut dekat Kota Damansara. dah. Tapi mak aku suka dia punya roti daripada dia punya nama pun memang satu. Cuba pandang belakang. Jadi tak aku. Ada lagi 2 kilo gitu. Yes. Yes. Sikit. Nyamuk. Weh, merah tangan Nurin. Weh, aku pegang batu dengan tu. Tak Fatin. Weh, berpasirnya dia. Weh, terus. Okay, let's go. Yeah, let's go. Another pacak. Ya Allah, dah sampai. Guys, finally ya Allah, Tuhanku. Weh, saya ingat dah tutup. Tu broker lagi santai mah. Ni kita betul-betul puteri ya. Semua kat sini puteri guys. How's your debut hiking? Mantap. Lebih terus. Okey je tu. Okey je. Dia tak main taman tunggu. Taman tunggu landai sangat. Dia terus pacak babe. Guys, look at my shoes. Okay, nampak. Dia dah bercakap. Cabut guys. untuk kali kedua dah. Menampak. Dia pakai stokin. Dia pakai stokin je. I need to survive. Syirah duduk diam. Tak boleh bergerak. Jangan bergerak. Sebab kaki dia pakai braces. Kaki kasut dia pakai braces. See? There's 2 braces. 2 bracket. Ya. Tempat dekat kau punya. Kasut Syirah dah bercakap-cakap. Nurin cari daun. Tali kasut. Ikan dengan tali kasut lah. Aku pergi sumbat-sumbat je dekat tadi kasut. Aduh. Tapi stable dah. Oh, okey. Kalau yang ni? Tak boleh. Kau kena ni.
Sekejap. Kita kasih. Aduh. Kita kasih aku tak boleh. Kau buat how? Kasut Syira dah bercakap-cakap. Lepas tu kita orang mula ambil daun tak jalan. Ambil getah tak jalan. Ambil ni. Okay, red. Hidup kembang. Bangga kau ada kawan-kawan bijak. Bomber, polis, KRF. Let's go! Okay. Nampak ke kasut Syira? Kena angkat atas tadi kot. Aduh. Kena ketatkan lagi kot. Weh, tengok tu. Tengok tu, Unity. This angle is so weird. Tapi kita orang in survival show guys. Kita dekat Lord of the Jungle. Okay. Yang ni jangan belakang sangat, takut dia terbuka waktu jalan. Mana? Okey dah. Ni bawah ni je. Okay dah. Emergency. Okay. Let's go. Sudah tiba di tak tahu mana. Nasi kandar Faizul. Mas. Habis nasi kandar. Ini bukan dah habis, ini masuk dalam. Apa tak apa? Tu ais kosong juga. Aku dah jadi Adina guys. So guys, kita sambung pula A Day in My Life. Nama air pun disebut-sebut. Nama ada dan nama air. Nama air, nama awet air. Hari tu aku cerita dekat mak aku, birthday awet kau sama dengan mereka. Awet kau masak bau. Tak. Apa air? Kau buat apa lagi air? Maksudnya dia akan borak batin. Kembar aku. Sekarang jadi geng tu. Guys, kita dah sampai dekat mana? Grip. Macam dekat mana? Kita orang tengah meeting projek juta-juta buka kafe. Sebenarnya kan? Nak kerja espat. Cuba. Ni best apa? Cuba teka. Lah, tak rasa apa-apa ke? Bosan aku ni. Kenapa? Tak rasa apa-apa. Yelah, kenapa? Oh, kenapa dia main ni? Cuba angkat. Sekarang tu buang kan Oh. 5% cashback. Hah? Tak rasa apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak rasa apa-apa? Rasa macam tu. Rasa oh, okey. Benda tu pun jadi lawak. Okay guys, kita tengok. Kau tak rasa apa? Memang kat semua orang tu buat. Tak rasa apa-apa? Kau angkat tadi kau rasa kan? Dia suruh buang kan. Kau angkat lagi sekali. Dekat tak angkat. Tak payahlah buka bodoh. Bye dek, belajar elok-elok okey? Alamak, tak nampak terus lepas bayang. Lepas tu dua orang dia kata, kenapa badminton? Kenapa tak makan-makan je? Apa? Tak nak pergi tangga sangat kau. Tak apa. Aku nak Aku boleh tahan. nak singgah Kau nak singgah mana? 7E. Panas surau tu ni je. Actually, aku tak nak. Nak singgah Aku boleh tahan. 7E tak boleh. Actually, kita orang dah lepas itu sampai pukul 12. Aku ingat ni. Boleh singgah. Jadi, sekarang dah balik. Dah pukul 12.